Alright guys, so ramai juga yang concern dengan benda ni, stokin dia ni. Tak tanggal ke dekat dalam telinga kan? So jom kita test. Actually aku pun rasa dia akan tanggal. Okay, ni stokin yang kecil ni kita masukkan dekat dalam dia. Okay, nak masukkan ni pun agak ketat jugalah. Jom kita test. Katakanlah ni lubang telinga. Okay, saya pegang agak kuat jugalah. Tak tanggal. Okay, so jangan risaulah sebab dia akan tanggal dalam telinga tu. Tapi maybe kalau korang ulang-ulang guna ni sampai 10 kali, rasanya memang dia akan lose lah dia punya ability untuk elasticity dia tu. So kalau getah yang baru ni memang tak ada masalah lah. Dan dia pun actually cuma bagi 4 je pun getah ni. Jangan risaulah buat getah ni. Cumanya guys, kalau korang tak nak pakai stokin dia pun rasanya tak ada masalah apa pun. Korang pakai je yang macam ni. Lepas dah korek, korang basuh lah, cuci lah. Lepas korang dah pakai, korang ambil lah alkohol 75% ni. So korang disinfect dia. Ataupun korang pergi basuh lah. Ataupun korang rendam dalam air panas kalau korang nak sterilisekan dia. So rendam dekat tip ni lah. Janganlah korang rendam sampai kamera pula. Tak pasal-pasal kamera rosak.